Assalamualaikum. Ini kita buat menu kacang sepak goreng telur berhudai dah. Lepas tu kita mai tengok cara dia lagu mana dah. Cara dia okey. Mula-mula kan kita buh minyak masuk dulu dah. Lepas tu kita buh bawang putih dengan lada kita tumbuk dah. Lepas buh bawang putih dengan lada dah okey. Kita tumis bawang putih lada tu naik bahu dulu dah. Mudah-mudah we atau garing sikit dah. Ni kadang ni boleh dah ni. Lepas tu kita berudai masuk. Ni udai tu koyak kulit pun siap dah. Belah laki buat perut je dah. Korang udai tu bobo masak dah. Jadi masak sangat dah. Lepas tu tak manis. Pian nampak video ni jangan lupa tekan like, tekan share sikit dah. Ni tara ni boleh dah ni. Lepas tu kita buat air masuk sikit. Lepas tu kita mau tengok kerumpung je dah. Kakah je dah. Kita bakar sakas sudu. Baking sikit. Lepas tu sok cirai boleh setengah sudu dah. Lepas tu cak sutong sudu. Lepas cak sutong cak potong dah. Agaklah lepas 5 kali cak dah. Lepas tu kita goreng kakak tu hacur molek dulu dah. Agak terkakak hacur okey kita buat telur masuk. Ni kita bakar telur le roti dah. Lepas buat telur kita kucau telur tu masuk sikit dah. Belum kita nak buh kacang sepak masuk dah. Agak telur masuk okey kita buh kacang sepak masuk. Lepas tu goreng atau telur tu masuk molek dah, gelomok kacang sepak dah. Kita terima kasih banyak dah hok demo tekan like, tekan share video kita dah. Ni tara ni boleh dah ni. Lepas tu kita buh terus masang lada merah besar dah, potong lilih dah. Mudah-mudahan we atau nampak merah jangok sikit dah. Lepas kita buh lada dengan terus masuk dah rak. Lepas tu kita goreng sapa lada terus tu masuk sikit dah. Ni. Ni masak kadang ni boleh dah ni. Lepas tu kita boleh lah akik buah pinggir. Ni menu kacang sepak goreng telur dah, berhudai dah ataupun telur goreng kacang sepak berhudai dah. Lepas kalau pia nak buat boleh kita dah. Kalau pia tak faham mana ke, bolehlah komen bawah tu dah.